Kita kotak terutamanya tayar kan, tayar yang berselut, nak basuh kan susah, lepas tu renyah kan. Tapi kalau tak basuh teruk sangat, nak pergi car wash pula mahal. Jadi aku sarankan kau dapatkan ni WO. Yang ni adalah pencuci, dia macam degreaser lah untuk kawasan sport rim dengan tayar lah. Sebab kat tayar tu payah juga nak hilang kesan-kesan coklat dia tu kan, sebab tanah kan, tanah merah. Kalau hampa beli set ni, hampa akan dapat satu botol yang jenis macam ni. Jika kita bancuh satu ni sebelah 10 je, 50 sabun, 500 air. Yang ni boleh guna banyak juga, bukan takat 4 tayar, lebih aku rasa, bergantung atas kekotoran tu lah. Bilah lu kereta. Lepas tu yang paling penting, hampa spray dia, hampa biar dulu dalam 5 minit untuk kekotoran tu tanggai. Kekotoran yang kat sport rim ni yang kita geram tu selalunya adalah kesan daripada habuk brake pad tu. Yang ni akan membantu lah untuk hilangkan dengan mudah sikit. Dia taklah susah. Spray dia luntok sikit, kita tonyoh sikit. Lepas tu water jet, InsyaAllah benda tu akan hilang. Murah geng. Yang ni antara produk yang aku rasa bagus lah untuk brand ni, high class ni. Aku guna.